Boleh share sikit tuan? Baru nak belajar ni. Of course boleh. Saya akan bagi kelas secara percuma tau. Alright, jom biar aku tunjuk. Langkah pertama adalah hazard identification. So ini cara saya buat masa saya kat Singapura. So setiap site ni memang ada format lain lah. Okay, so first thing ada 3 bahagian, activity, hazard dengan possible injury. So ini adalah activity atau task. Installing facade panel on suspended scaffold at 8 meter. Kalau boleh kan, letak dimension lagi best. Sebab lagi tepat nak tunjuk ini macam work at height lah, kita tinggi sikit. So, apa possible hazard? Unsecure hand tools on elevator platforms. Okay, unsecured. Maksudnya, mungkin dia jatuh masa dia kerja kan, tools itu. So, dia macam fall from height. Okay, kalau ada pekerja ke bawah, memang sangat bahaya. So, memang satu hazard yang korang kena identify. Lepas tu, sinilah possible injury. Severe head injury to workers below if two falls. Kalau jatuh kan, dia memang akan kena kepala. So that's why safety helmet sangat penting. Okay, so existing control measure ni macam mana? Dia kata scaffold has got rail, tow board, lepas tu workers dah pakai helmet. Dia ada daily scaffold inspection. Okay, ini memang biasa punya. Okay, so untuk bahagian ini korang kena adjust sendiri. Okay, sebagai contoh kan, severity korang tak 4 kat sini, memang sangat bahaya tau. So memang sangat berbahaya. So lepas tu, livelihood ni, okay, contoh bergantung kepada experience korang. Okay, letak 3. Okay, tak kerap pun ataupun dia pun ada case macam inilah. So ada 3. So kau nampak RPM ni 12. Okay, warna orange kat sini, ini ada moderate risk. So sekarang ini kau dah tahu ini ada risk kat sini. Macam mana nak jadikan dia kuning ataupun hijau? Okay, kalau boleh lah jadikan dia hijau. Okay, sebab dia selamat kan. So lepas ni korang kena pakai ni, additional control measure. So korang buat dia lebih ketat sikit. Okay, ada langkah yang boleh mengurangkan livelihood. Use 2 lanyards to create exclusion zone below scaffold. 2 handling training will be conducted to ensure the tools are handled correctly. So dari sini kan korang nampak ada training, lepas tu korang pakai tools lanyard. Okay, korang beli je, sangat murah. Okay, memang sangat penting dan berguna jugalah. Alright, so lepas tu kan korang dah tahu severity dia ikut 4 jugalah. Okay, you ikut 4 sama. Okay, severity sama. Sebab benda jatuh kan memang injury dia memang sama. Okay, lepas ni livelihood korang boleh kurangkan jadi 1. Okay, dari 3 sampai 1. So dari sini kan 4 darab 1 jadi 4 lah. Korang nampak tak? So maksudnya ini dah warna kuning lah. Okay, walaupun dia tak sampai hijau lagi, tapi at least korang kurangkan sampai jadi